Mesti korang nak tengok kan perbezaan untuk kemah unta saiz S 5 ke 8 orang dengan XL 8 ke 12 orang. Untuk saiz S ni, dia punya kelebaran adalah 215 kali 300 cm tau. Dan ketinggian untuk kita punya saiz S ni adalah 180 cm. Untuk bahagian pintu, dia mempunyai satu tirai sahaja tau. Untuk kemah unta, pada bahagian kiri dan kanan, Akak Abang boleh buka half netting ataupun boleh fully buka. Jom saya tunjukkan Akak Abang untuk saiz XL pula. Untuk saiz XL, keluasan dia adalah 300 kali 415, mempunyai dua bahagian pintu kiri dan juga pintu kanan. Dan pada bahagian bilik mempunyai ruangan yang sangat besar. Untuk kemah ni juga boleh memuatkan dua katil queen ataupun Akak Abang boleh masukkan dua tilam double dan satu single. Dengan keluasan 300 kali 415, untuk ketinggian kemah 8 ke 12 orang ni, ketinggian dia adalah 190 cm. Untuk kemah color kakis yang saya tunjukkan ni, boleh memuatkan sehingga 8 ke 12 orang tau. Kalau Akak berminat nak dapatkan kita punya kemah unta ni, dapatkan dengan Hutan King sekarang. Kita jumpa lagi untuk the next video. Bye! Ini adalah keluasan untuk 5 ke 8 orang. Ini adalah untuk keluasan 8 ke 12 orang.